Dengar bearing balancer RR selalu pecah. Tapi ada satu motor yang biasa isu bearing balancer dia selalu pecah juga. Mesti kau tak tahu kan motor apa kan kau teka. Ni motor dia. So kebetulan hari ni aku dekat Dana Garas Bukit Mewah, Gajang. Betul-betul bersebelah dengan Tol Bukit Gajang yang baru buka tak sampai seminggu. Kau boleh datang kat ni tau. Motor pun tak banyak lagi sini. Ramai tak tahu. Mesti tak tahu motor apa ni. Ni. Sebiji engine SYM VFDI. Kau tahu kalau motor SYM VFDI ni pun selalu jugalah. Tapi tak selalu, tak sekerap kalau motor Honda RS lah. Pun selalu kena juga masalah bearing balancer. Kau tengoklah sampai dia punya crankcase pun pecah ni. Crankcase pun pecah. Ini habis pecah habis lah ni. Sebenarnya kita dah tak jadi apa dah motor ni. Tapi yang ajaib headblock dia sama. Sekejap aku tanya Cik Pomen Bukit Mewah ni. Zul. Sini jap. Ni. Ini Cik Pomen untuk Dana Garas Bukit Mewah. Motor ni apa punca sampai boleh jahanam macam ni? Okay, so motor ni owner datang bagi tahu enjin pecah kat bahagian luar ni. Tapi bila kita buka, first kali kita dapat detect dia punya rod dah. Rod ni je kejung. Yang kedua bila buka bahagian kelas je, ni. Tengok. Pecah dah dia punya balancer. Jadi ni adalah masalah common lah untuk motor-motor SOM. Tapi banyak orang tak tahu, bearing balancer je banyak masalah. Pernah pecah. Jahanam teruk motor dia. Tak apa, kita try overhaul dulu, terbuka dulu nak tengok macam mana condition dalam enjin ni kan. Mesti kau nak tahu bak dua pun dah hancur barat tak tahu macam mana dalam ni kan. Jadi enjin je kita dah buka. Okay, first kali memang kita dapat punca utama je punya crankcase dia pecah. Disebabkan dia bearing balancer je pecah. Kalau owner pernah bagi tahu, dia pernah buat sebelum ni. Kalau korang tengok dekat sini dia pernah tanam satu bush kat sini untuk semua bearing balancer je. Sebab owner 4 kali dah overhaul. Tapi akhirnya last kali yang kelima ni memang terpaksa tukar crankcase lah. Tak boleh buat apa dah. Macam mana je punya crankcase boleh pecah? Ni kalau korang tengok balancer je ni. Nampak? Dah bengkok. Disebabkan kenapa? Ni disebabkan dia punya crankshaft berlanggar dengan balancer. Jadi ending dia bila dah berlanggar, nampak ni rod je pun sudah kejung, enjin sudah pecah lah. Tak boleh buat apa lah. Bukan setakat enjin je yang pecah. Kalau kau tengok gigi balancer je pun sama, hancur kiri dan kanan. Lepas tu dia punya kipas oil pump pun sama juga, patah belakang ni. Ini jadi, tapi dia punya blok elok, tak ada masalah. And then dia punya filter je pun sama juga, pecah. Ini memang orang kata tepuk dahi lah kalau dapat macam ni. Ini memang keras lah. Nak welding pun dah tak boleh dah. Sebab banyak kali dah owner buat rumah bearing dekat bahagian bearing balancer. Ending memang last kali nak tak nak kena tukar crankcase baru lah. Spek sebelah je. Mesti korang dengar CRS je kan, untuk balancer, masalah balancer. SY pun ada juga sebenarnya. Tapi dia lebih kepada bearing balancer lah, bukan balancer ni sendiri. Balancer ni tak ada masalah, selalunya dekat bearing je. Bearing je memang tak tahan lah. So memang makan modal. Aku tak tahu berapa costing tu. Tapi kalau tengok condition ni memang makan modal teruk lah kan. Tapi korang nak elak masalahnya simple lah, jaga minyak hitam. Itu cukup lah kan. So untuk korang pengetahuan korang, kita sekarang dekat Dana Garas Bukit Mewah yang baru buka tak sampai seminggu. Dan untuk korang pula, mana yang nak buat servis, repair baiki, sekarang kita tengah ada promo MotoGP. Dan harga servis apa semua tengah murah. Sebab bulan MotoGP kita ni lah so special lah kan. Untuk korang, just PM je kita direct, tak ada masalah. Tak pun boleh booking slot dan sebagainya lah.